Itu sebab Islam dia dah beritahu dah, kalau nak tinggal wasiat pun kena ada bertulis. Pasal tak mau benda ni berbangkit di kemudian hari, buang masa dan buang karan. Untuk Pulau Pinang, masalah besar Pulau Pinang apa dia? Tanah wakaf. Sampai lah tak settle. No, generasi ancestor dia, tok nenek dia dulu wakafkan tanah tu. Zaman anak tak apa lagi, dia duk nampak pak dia wakaf tanah ni. Mai zaman cucu pun boleh gagah lagi, dia duk nampak muka tok wan dia tahu tok wan dia wakafkan tanah tu. Mai cicit, mai zaman piut, mengaji pandai sikit, mula duk tanya. Dia kata dulu yang kata tok nek kita wakaf tanah ni ada surat ke? Ada mula tanya. Bapak dia beritahu, bapak dia kata tapi bapak dulu Tok Wan Hang, bapak kepada bapak dah beritahu kata memang tok nek hang wakaf. No. Surat ada tak? Ada buat cakap pandai. Pak dia kata tak tahu lah, pak tak pernah tengok lah surat dia. Pak kita boleh lawan ni benda ni. Dia mula. Pasal dia mengaji law tak habis. Kalau dia mengaji law dan dia fahami dari segi Islam, dari segi apa-apa semua, dia tak lebih buat kacau macam ni. Tapi dia mengaji tak habis. Dia tak putih limau. So dia kata apa? Dia kata tak boleh. Dia kata ni tak ada surat. Dia kata no. Dia kata, bapak saya nak abang apa? Baru ni kawan saya ada seorang dulu mengaji sama. Bapak tahu dah nama dia dulu ni dia cerita semua. Dia lah ni duduk dalam apa juru nilai apa semua ni. Dia valuer. Bapak tahu dia abang tanah ni hak tok nek ni. Lah ni bapak dia bukan kira satu ekar. Dia kira sejengkai pak. Dia kata. Sejengkai RM800 pak. Dia kata. Ni kalau sekiranya kita dapat claim balik tanah ni, pak tak gaduh dah, pergi buat kerja ni apa semua pak milioner, saya anak milioner. Pak dia kata tapi dah ada tapi apa ni, kita fight tak apa, kita lawan benda ni, kita lawan. Nampak tuan? Punca patah balik awal apa dia? Tak ada dokumen.